Dia naik tu. Balik kampung lah, anak bulan dah nampak. Untung lah Gayo. Okay Gayo, selamat Gayo. Baik Gayo. Lele Gayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lelo. Hello, Razlan di sini. Apa Razlan? Salam kau mana? Sorry mak. Assalamualaikum. Pandai pun aku salam. Lan, kau tak balik ke raya ni? Dah lama bona rasa mak tak raya dengan kau. Balik mak. Tapi itulah minggu depan itulah. Aduh. Kalau minggu depan saudara mara kau tu dah habis balik semua Baliklah Lan, kian kat mak ni Mak harap tahun ni dapatlah kau balik beraya dengan mak ya. Yalah, insya-Allah lah mak. Nantilah orang usahakan. Tu yang mak nak dengar tu. Okeylah Lan. Mak nak pergi bulu lomang lah, nak buat lomang sok. Assalamualaikum. Okey. Assalam. Alhamdulillah. Harap dapat Lan balik. Siapa kau lah? Mak, hanya bisa cuti. Macam mana cuti? Tengok siapa dah nanti lah kalau cuti. Tu. Nanti aja yang besar. Kau nak minta cuti kan? Oi, mak, ayo. Kau nak minta cuti? Tak mau tu tak? Gua puasa kita ni payah buat bincang. Kau beraya lah dengan anak tantu kat pelangai ni. Aduh, dah nak duit tu. Tapi ada seorang cikgu ada dapat cuti. Cikgu siapa tu? Tak silap saya. Cikgu Dayah nama dia. Apa kusum masa nak roman kau ni Lan? Kau dah kenapa? Saya nak minta cuti sebenarnya cikgu. Oh, hari tu kau ada ambil cuti kan Dayah? Cuba kau bagi tahu sikit kat Lan macam ni. Oh ya, Dayah. Tips dia senang je. Kau kena ambil RTGB. Mau bawa makan ni kau, mau bawa apa-apa lah. Contohnya mau ambil buku set tu, mau letak makan ni, lepas tu mau letak atas kereta dia. Good idea. Ni contohnya. Cuba lah. Cuba. Wah, terima kasih cikgu. Lepas ni senang saya dapat cuti. Segera dulu. Aduh, Lan. Kasihan. Lan minta cuti pun bayar kan. Dapatlah Apa barang atas kereta saya tu? Tadi tak ada barang atas kereta saya ni. Kuih raya ni. Siapa yang letak kuih raya atas kereta saya ni? Jibi, Jibi. Cikgu Omar terima kasih bagi kuih raya. Selamat Hari Raya Cikgu Omar. Sama Jibi. Alright, surat sokongan pun dah dapat. Ni kita tunggu GB je luluskan. Bang, abang kenapa duduk seorang ni bang? Ya, surat cuti abang berbijak. Aduh, tak apa bang. Allah ni nak uji kita. Sabar je. Tapi itulah abang nak cuti. Cuba kan abang lagi raya. Cuba abang pakai baju cantik-cantik. Lepas tu jumpa GB. Lepas tu minta lagi sekali. Mesti dapat. Boleh dapat bang. InsyaAllah boleh. Betul. Betul.
Betul juga kan? Terima kasih. Sama. Abang akan cuba tak cuti NGP. Sorry, tak dapat lah cuti. Assalamualaikum. Salam, masuk. Masuk je. Terus saya duduk dulu lah. Oh ya, ni buah saya nak cuti ya. Boleh yo. Nak minta cuti, Lan? 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 Yo. Kenapa? Kenapa, Lan? Tak apa yo. Jadi, Lan, saya kalau melibatkan ibu ni, saya pun insya-Allah saya akan luluskan. Nanti Lan balik isi borang ni, saya luluskan cuti, teruslah balik beraya dengan ibu dan Boleh. keluarga di sana lah. Sampaikan salam saya kepada ibu Lan di sana insya-Allah. Mudah-mudahan selamat dalam perjalanan. Terima kasih banyak yo. Sama. Selamat. ya. Selamat Dan ya. Selamat Hari Raya Dan ya. Baik. Assalamualaikum. Salam. Dan saya bab ibu ni saya sangat tersentuh. Semoga selamat dalam perjalanan, selamat Hari Raya Dan.